Ada siapa nak jawab? Nak cuba? Okey, silakan. Okey, silakan. Okey. Dia masak nasi supaya kerbau dia tak sakit perut. Okey, macam mana nak pastikan nasi tak mentah? Masak dalam periuk. Masak dalam periuk. Masak dalam periuk tahan. Jangan pakai kayu api. Dah dekat dah tu. Macam mana nak pastikan nasi tak mentah? Kena pastikan apa? Kena pastikan Nasi masak. ya, apa saya nasi masak, dia tak mentah mesti ada apa? Periuk. Periuk bukan boleh masak, letak nasi dalam periuk boleh masak. Oh, great. Dah tak ada. Ikut lirik ni lah. Kita pas kayu api. Kenapa? Okey, siapa cakap kayu api tadi? Darwin. Okey, kenapa dengan kayu api? Kalau tak ada kayu pun boleh masak nasi. Okey lah. Maksudnya nak pastikan kayu api tak basah. Makan kayu pun tak masak. Kena jaga hampanya. Jaga? Apa ni? Jaga kayu apinya. Yang lain awak boleh tangkap tak? Boleh tangkap ular ke? Boleh tangkap katak ke? Boleh tangkap kerbau ke? Tak boleh kan? Yang boleh buat kayu api kan? Kayu api kan kayu kering. Boleh kumpul, pastikan tak ditimpa hujan lah. Ya tak? Okey, sebelum saya lupa.